Tak lama lah. Rasa 5-4 tahun kejap Oi. Kejap je. Dia tak, kalau dah lebih 2 tahun, level expertise. Boleh kata yes. Level expertise. But this kind of hobby, to be honest lah, on my opinion, kalau opinion aku, if you put your heart into it, benda tu menjadi career. Faham. Tapi to me, I just layan macam hobi je. Faham. And benda ni aku layan as a hobby lah. So tak nak layan hari-hari. Betul, faham. Sebab bagi aku macam layan benda ni hari-hari nanti jadi bosan lah. Betul, sebab dia sebab kau anggap benda ni hobi kan. Yes. Tapi macam sekarang lah, macam aku buat podcast, aku buat kerja apa semua video kan. Dulu aku anggap sebagai hobi. Tapi once dia dah jadi career kan, tepu tak ada modal. Tak ada idea. Yes. Hari-hari kau nak kena buat copywriting apa semua, nak bercakap kan. Tak ada idea siut. It's actually benda ni kita kena balancing our job dengan hobi lah. To me personally,